Bagaimana untuk khusyuk dan tawaduk mendengar khutbah Jumaat? Caranya cukup mudah. Buat je macam ni. Sebelum kita pergi sembahyang Jumaat, kita kena putuskan segala keinginan pada dunia. Perut yang lapar ni boleh menyebabkan kita akan rasa malas, mengantuk. Jadi kita putuskan dulu benda tu. Hubungan pada dunia, apa-apa yang berkait dengan dunia, kita putuskan dulu. Jadi kita makan siap-siap sebelum solat Jumaat. Okey. Ini dia. Apa ni? Saya ini kaki dia ni. Kaki dia agak hancur sikit pasal lauk ni kita dah panaskan. Okey, sikit lagi. Mana kaki dia? Last sekali kena ada sambal belacang. Dah. Okey. Ini saja ubat dia. Cara-cara untuk kita khusyuk dan tawaduk mendengar khutbah Jumaat hari ini. Okey. Beres.